Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak masak kuih tiaw goreng dengan telur mata. Jom. Okay, pertama sekali kita goreng dulu telur mata. Hati yang panas. Bila goreng telur mata tu, kita boleh tumis ke punya ayam. Okay, goreng lagi masak. Lepas tu masukkan bawang. Tumis-tumis sampai layu. Bila dah layu, boleh masukkan cilibut. Bila cilibut dah masak, kita masukkan perasa kita. Sos tiram, sos ikan, kicap hitam ataupun kicap manis pun boleh. Lepas tu kita masukkan sos cili, sos tomato. Okay, dan last sekali sedikit sebut perasa. Kemudian kacau-kacaukan dia, bagi dia sebati elok. Bila dah elok macam ni, masukkan kuih tiaw kita. Okey, lepas tu kita gaul-gaulkan dia supaya dia bersalut sebati elok dengan kuah yang kita sediakan tu. Lepas tu bila dah cantik, boleh masukkan daun kucai dan toge. Barulah kita sedap makan kuih tiaw, banyak sayur. Kita kacau-kacaukan dia sampai dia bergaul elok. Dah masak. Macam ni dah siap, boleh hidangkan dalam pinggan. So dah siap, jom makan.